Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, hari ni aku nak bawa satu tajuk di mana tajuk ni berkisar begini. Indonesia dan LPG, Liquid Petroleum Gas. Iaitu di tengah kekayaan, mengapa masih kurang? Okey. Cerita dia macam ni. Indonesia ni kan sebuah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Ada 17,000 pulau. Mengikut rekod yang aku tahulah cerita dia. Kaya dengan segala sumber semula jadi, cerita dia. Dari arang batu hingga minyak, dan yang paling penting sekali adalah gas asli. Gas asli ni memang abundant dekat Indonesia. Tapi kan ada satu persoalan besar. Mengapa Indonesia yang begitu kaya dengan gas tapi masih sering kekurangan LPG untuk rakyatnya? Okey. LPG iaitu liquefied petroleum gas adalah keperluan utama dalam kehidupan harian rakyat Indonesia. Ingat tu, cerita dia. Biasa kau nampak tong apa ni? Dia panggil melon. Tong kuning dengan tong pink, cerita dia. Terutama untuk golongan menengah dan bawah. Ia digunakan mostly untuk memasak dan jadi sebahagian daripada perkara penting dalam dasar subsidi negara. Lebih kurang 5 bilion bukan nilai rupiah tak, 5 bilion nilai US dollar dalam bentuk US dollar diperuntukkan khas untuk subsidi je, cerita dia. Bayangkan. Memang banyak pakai. Jadi result gas tu macam mana sebenarnya? Banyak ni, abundant. Okey. Pertama sekali kau kena faham bahawa gas asli tak sama sepenuh je dengan LPG. Ingat tu. LNG, liquid natural gas, dengan LPG, totally different. Gas asli yang diekstrak daripada perut bumi, kan? Daripada tarik, daripada gali daripada perut bumi ni biasanya methane. Methane ni macam tak lembu lah contoh dia kan, okey? Perlu diproses terlebih dahulu, cerita dia. Dia memerlukan saringan atau tapisan beberapa level, cerita dia. Kan? Dia LPG pula, kan? LPG pula terdiri daripada gas-gas macam propan, butane, cerita dia. Iaitu produk sampingan dari pemprosesan minyak mentah atau pemisahan gas asli. Maksudnya, bila dia buat pemisahan tu, segregation tu, dia akan ada hasil propan dan butane tu. Yang itu baru dijadikan LPG, cerita dia. Yang asal tu methane, cerita dia. Kan? Jadi itulah ini. Jadi walaupun Indonesia ni kaya dengan gas, ya, dengan methane, cerita dia, tapi ia mungkin tidak menghasilkan cukup jenis gas yang sesuai untuk LPG secara terus. Tambahan pula, banyak jenis gas yang dihasilkan dieksport, gitu dia. LNG ni biasanya digunakan untuk industri, untuk penggunaan pembakaran lah, untuk jalakan dandang, boiler, janakan elektrik dan sebagainya. Jadi dia tak sesuai untuk LPG, gitu dia. Jadi ada proses-proses yang kena buat untuk jadikan LPG, gitu dia. Jadi Indonesia ni memperkenalkan dasar program conversion dari minyak tanah ke LPG bermula 2007. Dia convert kan minyak tanah ni, proses minyak tanah, kerosene, kepada LPG. Matlamatnya memang bagus untuk menjimatkan kos subsidi dan menggunakan bahan bakar yang lebih bersih, gitu dia. Tapi permintaannya meningkat begitu cepat. Penggunaan LPG 3 kg yang tong kecil tu, dipanggil melon tu, dan terlalu tinggi, cerita. Permintaan dia tinggi sangat sampai menjadi terlalu bergantung pada subsidi kerajaan. Kena ingat, Indonesia memerlukan 10 juta tan plus minus
sebulan untuk gas LPG. Tapi dia cuma boleh menghasilkan 2 juta tan sebulan, cerita dia. Nampak tak ada keseimbangan yang tak balance antara permintaan rakyat, kapasiti pengeluaran dan juga penghasilan tu sendiri, cerita dia. Nampak? Indonesia ni kan memang banyak pelantar gas, loji pemprosesan LNG, cerita dia. Seperti Bontang, Tangguh. Tapi kebanyakannya dia punya loji-loji ni loji-loji lama, cerita dia. Ada beberapa loji baru, tak katalah tak ada langsung, ada, cerita dia. Tapi kurang, cerita dia. Dan loji khusus untuk LPG ni memang sikit, cerita dia. Tak banyak, cerita dia. Banyak fasiliti yang ada lebih tertumpu pada prosesan gas untuk ekspor, bukan untuk domestik, cerita dia. Daripada banyak ekspor, daripada ekspor LNG, cerita dia. Oh, itu antara yang penting lah, cerita dia. Malah beberapa kawasan di Indonesia seperti Papua, Kalimantan, Nusa Tenggara masih kekurangan infrastruktur asas untuk LPG. Problem dia ialah pipeline, cerita dia. Kan? Pipeline tu tak menyeluruh di Indonesia. Okey, kalau dekat Malaysia, pipeline tu kira kuat menyeluruh lah kan. Kita ada LNG punya pipeline, kita ada banyak juga kilang untuk memproseskan LPG, cerita dia. Masalah dia di Indonesia ni bukan sahaja kat pipeline kurang, tapi apa loji-loji untuk memproseskan LPG tu tak ada, cerita dia. Tak banyak. Lepas tu loji-loji yang ada sedia ada tu lama, cerita dia. Kan? Nak invest, nak upgrade quite mahal lah, cerita dia kan. Jadi sebahagian besar gas Indonesia ni ekspor luar negara. China, Jepun, Korea. Mereka ada kontrak yang kepanjang. Tapi kau kena ingat, LPG Indonesia import daripada Amerika banyak pula. Sebab Amerika boleh katakan banyak keluarkan LPG gas. Jadi dia hantar kembali ke Indonesia pada satu nilai harga yang menarik itu dia. Sebab apa? Sebab benda ni kenapa dia proses dekat Indonesia lepas tu dia hantar? Sebab nilai ekspor tu lebih tinggi. Pulangan lebih untung, kata dia. Pengeluar kalau boleh dia jual kat luar sebab perbezaan mata wang, kata dia. Jadi kesan dia terhadap gas domestik ni, masuk penghasilan LPG ni, memang kritikal lah, kata dia. Terhad. Lagi satu, ini penting, kata dia. Indonesia ni negara pulau. Ada 17,000 pulau, kata dia. Jadi kalau nak supply pulau, kena supply apa LPG ni, tong gas apa 3 kilo ni, itu masalahnya. Dia buat tong gas 3 kilo. Dia tidak ada tong gas macam kat Malaysia, dia ada tong gas 14 kilo, ada 12 kilo, dia ada saiz kecil pun ada juga, apa ni 5 kilo je dia. Tapi kita banyak kita guna itu sebab bila kita guna yang 14 kilo tu, kita ambil masa sebulan untuk pakai. Jadi masa tu ada untuk penjanaan baru tu dia. Sempatlah kita dia. Tapi di Indonesia, dia tahu kos orang tak mampu sebagainya, dia pun pasal buat yang 3 kilo punya. Masalah logistik dia. Kekurangan tong. Kos pengangkutan sendirilah. Macam mana nak penyimpanan dia, cerita dia. Lagi satu, biasalah cerita dia. Kan? Ada orang yang sepatutnya tak menggunakan LPG, dia gunakan untuk industri. Sepatutnya LPG itu untuk penggunaan domestik, untuk orang biasa, untuk rumah dan sebagainya, dia pergunakan untuk industri, untuk perniagaan dan sebagainya. Jadi, benda tu tiris kat mana-mata. Merata tempat lah cerita dia. Kalau sampai pun memang harga tak stabil lah cerita dia. Tak ada satu piawaian ditetapkan untuk harga LPG itu sendiri. Di satu-satu kawasan, contohnya Papua, Natuna contohnya, apa Irian Jaya, harga semua berbeza. Dekat apa Nusa Tenggara harga berbeza-beza. Subsidi ni bukan saja di Malaysia. Di Malaysia pun banyak yang tiris sebab ada penyelewengan. Kenapa ada penyelewengan? Penguatkuasaan lemah, cerita dia. Itu standard, cerita dia. Bukan saja dekat Malaysia, seluruh dunia, cerita dia. LPG ni sepatutnya untuk rakyat pendapatan rendah. Tapi hakikatnya restoran besar, industri contohnya macam apa kilang-kilang kecil sebagainya memang pakai tukar. Dia orang pakai benda tu. Jadi permintaan tu jadi macam tak tali dia.
Ya orang awam memang perlukan cerita dia. Tapi yang dapat nak kat industri cerita dia. Kan. Jadi penyelesaian dia satu je cerita dia. Tak adalah penyelesaian bukan satu, dia ada banyak lah. Tapi utamanya adalah inisiatif tu kena dibuat. Melaksanakan inisiatif adalah memperluaskan pengeluaran LPG tempatan. Kenakan banyakkan kilang. Contohnya di Sumatera kena ada 2 atau 3 sebab besar pulau dia. Dekat Kalimantan kena ada banyak juga, 4 atau 5 contohnya. Dekat Sulawesi ada 3 atau 2 contoh dia. Contoh dekat Pulau Jawa mungkin ada 5 contoh dia. Dekat Nusa Tenggara, Iran, Papua sebagainya, masing-masing kena ada banyak dia. Kan, untuk proses dia. Lepas tu mengawal subsidi dengan sistem digital. Contoh menggunakan kad Pertamina. Hanya beli dekat Pertamina saja. Ada kad subsidi dia contoh dia. Pakai software My Pertamina tu ke apa sebagainya kan. Contoh dia. Lepas tu ini satu lagi, memperkenalkan alternatif berbahan bakar, iaitu DME, dimethyl ether. Dimethyl ether ni cerita dia boleh proses sampingan daripada LPG. Jadi kos dia nak buat dia tu murah sikit lah cerita dia. Kan? Nanti aku akan terang tentang bagaimana nak gunakan dimethyl ether ni. Macam mana nak hasilkannya. Dan dia boleh menggantikan LPG pada jarak jangka panjang lah. Lepas tu, infrastruktur pengedaran, pengeluaran semua tu. Dia kena memainkan peranan. Dia macam ni contoh dia. Dikilangkan di Sumatera, takkan nak jual dekat Sulawesi. Mengarut lah kan. Dia jual kat Sumatera lah, cerita dia. Jadi kita dapat kawal harga, cerita dia. Itu yang sepatutnya Indonesia buat lah. Jadi kekayaan lah. Indonesia ni kaya dengan sumber gas asli tu, LNG tadi. Kan? Tapi kekayaan negara ni tak menjamin kestabilan bekalan jika tak diuruskan secara strategik dan adil gitu dia. Jadi pengagihan, ketulusan, keberkesanan ni semua kena diambil kira sistem tu macam mana. Tapi macam-macam sadu lah. Ada orang cakap kan, gas Indonesia ni banyak kata dia. Tapi untuk siapa sebenarnya? Untuk rakyat negara dia ke atau untuk kat luar? Itu satu soalan yang boleh ditanya lah kata dia. Sekarang ni dia macam satu curse lah, satu macam sumpahan kata dia. Negara yang ada banyak sumber, rakyat dia miskin. Sebabnya kata dia, pengagihan tu lari, lepas tu dia banyak alihkan duit keluar negara sebagainya untuk beruntung dan sebagainya, tapi yang untung tak salurkan kembali kepada rakyat kata dia. Indonesia sebenarnya berada persimpangan kata dia. Pilihan dan dasar yang dia buat hari ini akan menentukan sama ada kekayaan sumber ni cerita dia terus kekal menjadi manfaat kepada semua rakyat atau hanya menjadi ekspor untuk import tanpa memberikan impak kepada domestik. Import dia lebih. Ekspor je lebih. LNG ekspor. Lepas tu ada sumber-sumber lain macam arang batu ekspor. Sedangkan dimethyl ether ni sebenarnya boleh dibuat daripada kos arang batu lah sebenarnya. Tapi bila gunakan kos arang batu sebagainya, ia menghasilkan juga kesan kepada kelestarian alam dia. Kena tengok benda tu juga. Okey. Yang pasti gas ni adalah satu isu penting sebab baru ni Indonesia ada masalah gas. Ramai penduduk dia mengamuk, marah sebagainya bila tak cukup gas nak masak itu dia. Tapi aku ada satu idea cerita dia. Why don't orang Indonesia di samping menggunakan gas, try to go to induction electric cerita dia. Why don't masak menggunakan induction electric? Try itulah cerita dia. Memanglah rasa work dan sebagainya tak ada cerita dia. Tapi try cerita dia. Dan mana tahu itu boleh jadi penyelesaian cerita dia. Kan? Kita tak tahu. Kita kena usaha, kita kena cuba cerita dia. Okey, rakyat Indonesia, anda pasti boleh. Cayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.